murid, faham tak apa yang kita dah belajar tadi? Faham. Apa yang kita belajar tadi? Suku kata. Baik, suku kata ada berapa? Ada 2 suku kata dan 3 suku kata. Okey, suku kata pun ada juga yang terbuka. Satu lagi apa? Satu lagi. Tertutup. Apa tu? Cuba ni, yang pertama Syakila. Cuba Syakila bagi tahu cikgu. Yang pertama, suku kata terbuka. Pilih satu. Ca. Ca. Cuba je. C-A ca. Okey, kita sebut sama-sama. C-A ca. C-A ca. Seterusnya Suraya pula. Cikgu nak Suraya pilih suku kata tertutup. D-A-M dam. D-A-M. Dam. Okey, kita sebut sama-sama. D-A-M dam. D-A-M dam. Jadi cikgu nampak macam semua dah faham, dah pandai. Okey, kita nak main satu permainan. Siapa nak main? Saya. Macam tak semangat je. Sekali lagi. Siapa nak main? Saya. Okey. Baik. Permainan pertama. Kita ada sebenarnya dua. Yang pertama, cikgu nak kamu buat perkataan guna suku kata ni. Tadi kan kamu dah mahir kan? Dah cikgu dah tanya semua, boleh jawab. Okey. Cikgu kepanggil satu nama dulu. Okey, yang pertama Suraya. Cuba Suraya datang ke depan. Okey. Cuba Suraya buat satu perkataan guna 2 suku kata. Foto. T-I-P. Topi. Betul tak cikgu? Syakila, betul ke tak? Saya rasa betul. Okey, betul. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Okey, kita je sama-sama. T-O-To. T-O-To. P-I-P. P-I-P. Topi. Topi. Okey, yang kedua-dua ni suku kata terbuka ke tertutup? Cikgu nak tanya. Terbuka. Bagus. Okey, seterusnya. Suraya. Okey, Suraya lagi sekali. Okey, cuba Suraya buat lagi satu perkataan. Tapi perkataan lain. Cikgu dah tak nak topi lah. Eba. Jejuju. Baju. Betul ke Syakila ni? Betul. Baju, betul. Betul cikgu. Okey, betul. Okey, kita lagi sama-sama B-A-Ba. B-A-Ba. J-U-Ju. Jejuju. Baju. Baju. Baik, Suraya dah 2 kali. Cikgu nak Syakila lah pula, Syakila. Okey, Syakila datang ke depan, Syakila. Syakila buat satu perkataan, Syakila. K-A-K. K-I-K. Kaki. Betul ke ni Suraya? Betul? Betul cikgu. Kaki ni apa kaki? Kaki. Kaki kita lah, kaki kita. Okey, kita ada sama-sama ya. K-A-K. K-A-K. K-I-K. K-I-K. Kaki. Kaki. Syakila, sekali lagi Syakila. Satu lagi perkataan cikgu nak. Sebelum kita main permainan kedua pula. Eva. C-A-C. Baca. Betul Suraya? Betul. Betul. Okey, tepuk tangan. Okey, kita je sama-sama. B-A-Ba. B-A-Ba. C-A-Ca. C-A-Ca. Baca. Baca. Siapa kat sini, cikgu nak tanya, siapa kat sini suka baca buku? Saya. Betul ni. Biasa awak berdua baca buku bila? Bila awak minat baca buku?
Petang cikgu. Kalau Syakila? Saya suka baca waktu malam sebelum tidur. Oh, baca buku banyak-banyak ya. Okay, seterusnya kita main permainan kedua pula. Sini cikgu ada gambar. Jadi cikgu nak minta kamu semua buat perkataan guna gambar ni. Okay, siapa nak jawab dulu? Saya. Syakila. Okay, Syakila datang sini. Um, Ni gambar apa semua? Gambar apa semua? buku. Okey, cuba Syakila buat perkataan buku. Eja buku. 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 Betul ke? Betul. Bagus. Buku. Seterusnya, kita pilih ni lah pula. Kita tengok siapa yang datang ke depan. Okey, Syakila datang ke depan. Ni gambar apa semua? Ni gambar apa? Bola. Siapa sini minat main bola? Tak minat cikgu. Tak. Tak minat tahu. Okey, Syakila, cuba eja bola. B-O-B L-A-L-A bola. Betul? Betul. Okey, bagus Syakila. Baik, seterusnya. Siapa pula ya? Syakila. Kamu semua tahu tak ini gambar apa? Macam-macam cikgu. Suraya, cuba tolong Syakila. Betul ke padang? Saya rasa betul. Okey, cuba Syakila eja padang. Padang. E-E-Pa. D-A-N-G padang. Betul ke cikgu? Suraya, betul ke tak? Betul cikgu. Bagus. Biasa kita main apa kat padang? Main bola. Bola. Main bola, lepas tu main apa? Main lumba lari. Macam-macam. Okey, seterusnya Suraya pula. Sekejap Suraya. Ni gambar apa semua? Komputer. Komputer. Cuba Suraya datang ke depan lepas eja perkataan komputer. K-O-M Kom. T-U-Q. T-E-R-T. Komputer. Betul ke Syakila? Betul cikgu. Okey, bagus. Saya duduk. Kat sini cikgu nak tanya, ada berapa suku kata kat sini? 3. Okey, yang pertama suku kata kom. K-O-M kom. K-O-M kom. Kedua, P-U-Pu. P-U-Q. Yang ketiga, T-E-R-Ter. T-E-R-T. Komputer. Komputer. Cikgu nak tanya, yang ni K-O-M ni suku kata terbuka atau tertutup? Tertutup. Kalau P-U-Pu, tertutup ke terbuka? Terbuka. Akhir sekali kalau T-E-R, terbuka ke tertutup? Tertutup. Okey, bagus. Seterusnya, perkataan. Okey, yang ni. Ni gambar apa semua? Pemadam. Okey, pemadam. Yang ni cikgu bagi peluang. Siapa nak jawab? Saya lah cikgu. Okey, Suraya. Datang ke depan Suraya. Cuba Suraya buat. M-A-Ma.
Pemadam. Pemadam. Okey. Betul ke ni Syakila? Pemadam meja macam ni. Betul. Okey, kita lihat sama-sama PE P.E. MA ma M.A. Ma. DAM dam. D.A.M. Dam. Pemadam. Pemadam. Bagus. Okey. Seterusnya kita tukar pula gambar. Tadi gambar benda kat sekolah. Jadi kita gambar-gambar lain pula. Okey ni. Siapa tahu ni ni haiwan apa? Saya tahu. Apa yang Syakila? Kuda. Okey. Syakila boleh datang ke depan tak? Boleh. Cuba eja kuda. K-U-Ku D-A-Da. Kuda. Betul ke cikgu? Suraya, betul ke Suraya? Betul, cikgu. Okey, bagus. Siapa sini minat kuda? Saya. Okey, bagus. Kita cikgu nak bagi yang susah-susah lah pula. Apa ya? Ini. Ni gambar apa ni? Kenapa? Syakila, ni gambar apa? Suraya cakap kenapa? Okey, bagus. Siapa nak jawab? Cikgu bagi peluang ni. Siapa nak Saya. jawab? Okey, Suraya datang ke depan. Tiga. L-A-D-A. Apa suruh kata terakhir? P-A-Pa. Kenapa? Kelapa. Betul ke? Betul. Syakila rasa. Saya rasa betul. Ya, betul. Bagus. Okey, kita je sama-sama. K-E ke K-I ke L-A dah. L-A lah. P-A pa. P-A-Pa. Kelapa. Kelapa. Okey, siapa sini suka minum air kelapa? Saya. Syakila, Suraya tak suka Suraya? Saya tak suka, cikgu. Kenapa? Tak sedap ke? Tak. Okey, seterusnya. Cikgu pilih dekat sini pula. Okey, Syakila, sila datang ke depan. Baik semua, ni gambar apa ni? Kereta. Kereta. Cuba Syakila eja kereta. K-I-Ke R-I-Re T-E-Ta. Kereta. Tapi kereta ni warna apa? Biru. Biru. Syakila, cuba eja kereta biru. Boleh saya tolong, cikgu? Boleh Suraya, okey. Saya tolong eja. Ya, okey. B-I-B. B-I-B R-U-R-U. R-U-R-U. Biru. Okey, kita eja sama-sama. K-I ke K-I-Ke dulu. R-I re R-I-Re T-E-Ta. T-E-Ta. Kereta. Kereta. B-I-B B-I-B R-U-R-U. R-U-R-U. Biru. Biru. Kereta biru. Kereta biru. Okey, bagus. Syakila, terima kasih cakap terima kasih Kak Suraya. Terima kasih Suraya. Sama-sama. Okey, seterusnya. Siapa ya? Okey, Syakila. Gambar. Okey, semua ni gambar apa? Mata. Okey, Syakila, datang sila ke depan Syakila. Eja. Mata. M-A-Ma T-E-Ta. Mata.
Betul ke Suraya? Betul. Okey, bagus Syakila. Kita je sama-sama. M-A ma, M-A ma. T-A ta, T-A ta. mata. Mata. Seterusnya. Siapa pula? Hmm. Seterusnya Suraya. Okey, Suraya. Okey, ni gambar apa? Kamera. Kamera. Okey, baik. Suraya, cuba je kamera. Ka. Image. Era. Kamera. Okey, betul ke Syakila ni? Kamera betul. Betul. Okey, bagus. Kita je sama-sama K-A-K, K-A-K. M-E N-E me. R-A-Ra, R-era. kamera. Kamera. Baik, akhir sekali cikgu nak minta Syakila lah. Boleh Syakila? Boleh cikgu. Akhir sekali ni gambar apa ni? Ni siapa ni? Cikgu. Cikgu. Guru. Guru. Okey, bagus. Okey Syakila. Cuba datang ke depan. Eja guru. Yugu. Yugu. Ayuru. Guru. Guru. Okey, betul ke ni Suraya? Betul. Okey, kita je sama-sama G-U-Gu, Jiugu. R-U-Ru, Ayuru. guru. Guru. Jadi cikgu nak tanya pertama sekali, cikgu nak tanya Syakila. Siapa guru kesayangan Syakila? Cikgu Haras. Suraya, Suraya. Saya pun. Cikgu Haras. Guru. Guru. Guru Haras. Okey, bagus. Okey. Nampaknya cikgu tengok semua dah makin hebat-hebat dah jawab. Semua betul je. Nanti cikgu bawa permainan yang lagi seronok. Siapa nak main nanti? Saya. Cikgu bawa permainan seronok, lepas tu lagi susah. Siapa sini suka main permainan yang susah? Saya. Okey. Nanti cikgu bawa ya. Okey. Kelebihan yang terdapat dalam aktiviti yang dijalankan ialah yang pertama, meningkatkan kemahiran membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aktiviti ini memberi fokus kepada penguasaan perkataan dan intonasi yang betul dengan melibatkan murid dalam mencantum suku kata untuk membentuk perkataan 2 suku kata atau 3 suku kata yang betul. Latihan mencantum suku kata ini sangat penting kerana aktiviti ini tidak hanya membantu murid mengenali perkataan secara visual tetapi juga mempelajari cara menyebutnya dengan tepat. Sebutan dan intonasi yang betul membolehkan murid menguasai kemahiran membaca dengan lebih cekap dan menjadikan mereka lebih yakin ketika berkomunikasi serta membolehkan maklumat dapat disampaikan dengan lebih jelas. Aktiviti ini juga menyediakan asas yang kukuh untuk pembelajaran bahasa lebih lanjut kerana murid telah membina asas sebutan tepat yang penting dalam kemahiran berbahasa. Yang kedua, mengukuhkan aspek pemahaman bahasa. Aktiviti ini bukan hanya memberi tumpuan kepada sebutan perkataan tetapi juga kepada pemahaman terhadap perkataan yang dibaca. Melalui gambar yang ditunjukkan oleh guru, murid diminta untuk membina perkataan yang sesuai dengan gambar tersebut. Dengan cara ini, murid belajar untuk mengaitkan perkataan dengan gambaran visual yang konkret yang membantu mereka memahami makna perkataan dengan lebih jelas. Ini memberi peluang kepada mereka untuk menghubungkan perkataan dengan maknanya dalam konteks yang lebih mendalam. Aktiviti ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan perkataan dalam konteks kehidupan seharian, tetapi juga menguatkan daya ingatan mereka terhadap perkataan dan maknanya.
Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih holistik merangkumi sebutan, pemahaman dan penggunaan perkataan dalam situasi sebenar. Yang ketiga, mengembangkan kosakata. Aktiviti ini memperkenalkan murid kepada perkataan baru melalui gambar yang berkaitan, memberi mereka peluang untuk memperluas kosakata mereka. Dengan mengenal pasti objek dalam gambar, murid dapat mengaitkan perkataan dengan gambar yang mereka lihat serta memahami cara perkataan digunakan dalam pelbagai konteks. Aktiviti ini membolehkan murid belajar perkataan baru dan memperkayakan kosakata mereka yang seterusnya membantu mereka berkomunikasi dengan lebih fleksibel dan tepat. Dengan kosakata yang lebih luas, murid dapat menggunakan bahasa dalam pelbagai situasi, sama ada dalam penulisan atau perbualan, menjadikan mereka lebih yakin dan cekap dalam penggunaan bahasa harian. Yang keempat, menarik perhatian dan menyediakan pembelajaran yang menyeronokkan. Aktiviti ini menggunakan gambar untuk mengaitkan perkataan dengan objek visual kerana visual yang dikenali oleh murid menjadikannya lebih menarik dan menyeronokkan. Pembelajaran visual seperti ini mendorong murid untuk lebih terlibat dalam aktiviti dan membuatkan mereka lebih berminat dengan proses pembelajaran. Menggunakan gambar dalam aktiviti ini juga memberi konteks yang lebih nyata, membuatkan murid lebih mudah menghubungkan perkataan dengan dunia sebenar mereka. Pembelajaran yang menarik ini membantu murid lebih fokus dan aktif dalam kelas serta mendorong mereka untuk mengambil bahagian secara aktif serta meningkatkan penglibatan mereka dalam pembelajaran bahasa Melayu. Pendekatan yang meronokkan ini memastikan bahawa murid terus terangsang untuk belajar dan berlatih serta menjadikan pembelajaran lebih berkesan dan menyenangkan. Seterusnya, kekurangan bahan bantu mengajar. Yang pertama, mengambil masa untuk menyediakannya. Penyediaan BBM seperti kad imbas suku kata memerlukan masa yang agak lama untuk dirancang dan dihasilkan. Guru perlu memastikan susunan suku kata adalah sistematik, menarik serta sesuai dengan tahap murid. Selain itu, jika BBM ingin dipelbagaikan, contohnya berwarna, bergambar atau interaktif, masa penyediaan menjadi lebih panjang. Keadaan ini boleh membebankan guru, terutamanya apabila perlu menyediakan bahan untuk banyak kelas atau topik lain dalam masa yang sama. Seterusnya, tidak sesuai untuk semua murid. Murid mempunyai tahap kebolehan yang berbeza sama ada dari segi membaca, memahami atau mengingat sukata. Bagi murid yang lemah, BBM sukata mungkin masih terlalu sukar tanpa bimbingan tambahan, manakala murid yang lebih mahir pula boleh berasa bosan kerana aktiviti terlalu asas. Selain itu, gaya pembelajaran murid juga berbeza seperti visual, auditori, kinestetik. Jadi, BBM sukata yang statik mungkin tidak memenuhi keperluan semua. Hal ini menyebabkan keberkesanan pengajaran tidak menyeluruh dan sebahagian murid mungkin tercicir. Seterusnya, yang ketiga, bergantung pada bimbingan guru. Penggunaan BBM sukata memerlukan tunjuk ajar yang jelas daripada guru, terutamanya dalam cara menggabungkan sukata menjadi perkataan. Jika arahan tidak diberikan dengan betul atau tidak mencukupi, murid boleh keliru dan melakukan kesalahan dalam sebutan atau pembentukan perkataan. Murid yang belajar secara kendiri juga mungkin menghadapi kesukaran tanpa pemantauan, lalu menyebabkan salah faham berulang. Oleh itu, keberkesanan BBM ini sangat bergantung kepada peranan aktif guru dalam membimbing, membetulkan kesilapan dan memberi latihan yang berterusan. Cadangan penambahbaikan. Okey, yang pertama, bagi masalah mengambil masa yang lama, guru boleh menggunakan BBM digital. Template sedia ada bagi menjimatkan masa penyediaan. Penyediaan bahan juga boleh dilakukan secara berperingkat dan disimpan untuk kegunaan semula pada masa hadapan. Guru juga boleh berkongsi bahan dengan rakan sejawat melalui komuniti pembelajaran profesional. Akhir sekali, penggunaan teknologi seperti aplikasi atau laman sesawang interaktif dapat mengurangkan keperluan menghasilkan bahan secara manual. Seterusnya, bagi masalah tidak sesuai untuk semua murid, guru boleh membagaikan aktiviti mengikut tahap murid seperti aktiviti pemulihan, pengayaan dan pengukuhan. BBM juga boleh diubah sesuai dengan elemen visual, audio dan pergerakan bagi memenuhi pelbagai gaya pembelajaran.
Yang ketiga, guru boleh menggabungkan kaedah didik hibur seperti permainan bahasa untuk meningkatkan minat murid sendiri. Akhir sekali, pelaksanaan pengajaran secara berkumpulan atau berpasangan dapat membantu murid lemah belajar daripada rakan-rakan lain. Masalah yang terakhir iaitu bergantung pada bimbingan guru. Jadi guru boleh menyediakan panduan langkah demi langkah yang lebih jelas supaya murid boleh belajar secara lebih kendiri. Penggunaan video atau rakaman audio juga boleh membantu murid memahami cara sebutan dan gabungan suku kata. Guru juga boleh melatih murid menjadi pembimbing rakan sebaya bagi mengurangkan kebergantungan sepenuhnya kepada guru. Akhir sekali, latihan yang berulang dan aktiviti pengukuhan perlu diberikan bagi memastikan murid benar-benar menguasai kemahiran